Okay guys, hari ni saya dah jumpa satu workflow macam mana nak buat Google Form dengan mudah dengan kuasa Jumia. Video ni wajib ditonton sampai habis oleh para cikgu, pensyarah dan sesiapalah yang selalu gunakan Google Form ni untuk buat kerja harian korang. Okey, pertama sekali ini wajib anda perlu parking segala maklumat ataupun nota yang nak dijadikan set soalan tu dalam Google Drive. Selepas itu anda buka Google Form dan start dekat blank form. Anda akan dibawa ke paparan inilah. Okey, tak perlu masuk pun tuan-tuan. Pergi sahaja dekat describe ni. Seterusnya anda nyatakan macam mana bentuk kuis anda ataupun berapa banyak soalan, berapa banyak pilihan jawapan. Dekat sini kita tekan shift 2 ataupun add. Nanti keluarlah dokumen yang kita dah masukkan tadi. Okey, so Gemini akan bantu kita buatkan set soalan ini dengan 4 pilihan jawapan ini berdasarkan nota yang kita bagi. Korang tengok Okey, dia sedang jana soalan. Tulis dalam bahasa Melayu pun boleh tadi untuk prompt tadi. Okey, terus siap soalan Terus siap soalan. Ini soalan nombor 1 sampai soalan nombor 25 lah. Okey, kalau semua okey, anda tekan saja create quiz. Teruslah jadi Google Form yang ada 25 soalan, 4 pilihan jawapan. Kalau tak percaya, anda pergi dekat ruangan setting. Anda tengok ni, make this a quiz. Of course dia turn on sebab ini memang quiz. Jika video ini membantu anda, jangan lupa tekan like, share dan follow saya untuk tips seterusnya.